Kita ada Jack, kita ada Jaira. Sebentar lagi kita ada tetamu yang terhormat lagi. Yang paling terhormat. So sekarang ni masih belum sampai lagi yang lain. So korang sabar. Sabar Dan kita ada Bong daripada Singapura. Kita ada Sani daripada mana ni? Brazil. Mongolia. Okey. Dan kita ada Tamira. Dan kita ada Aziz. Okey, kita ada Chan. Chan ni kalau tak silap Chan dari mana? Chan ni kalau tidak silap China China kan? China? Dia China kan? Orang China ni. Itu yang orang China. Oh, ini yang China. Ya. Sabar. Kita akan ada. Okey. Korang tak sabar nak tengok Maudah korang kan? Ini Maudah korang bersama Ara. Waalaikumsalam. Maudah korang. Kita ada tetamu. Kita ada Isla. Kita ada Isla. Thank you. Hello. Bila sampai? Baru sampai. Lama tak jumpa. Last kalau tak silap Kita makan-makan kan? Makan-makan. Betul. Thank you korang. Tak sabar nak tengok bas. Korang kena sabar. So kita nak bagi pertunjukan untuk majlis ni ni dekat CP saja lagi. Dekat luar. Dan kita tak ambil keseluruhan untuk surprise kepada korang. Majlis apa ni? Kita akan bagi surprise. Kita akan bagi surprise. Nampaknya inilah kita punya tentera-tentera. Dah. Hello. Boleh. Ya, betul. Okey, kita ada Faizal daripada Amerika. Faizal Amerika, Aziz daripada ni Somalia. So kita ada bermacam-macam negara yang ada dekat sini. Faizal. Okay, Faizal American. Yes. Are you from American? Boleh. Korang datang. InsyaAllah Pak Uda akan layan korang. Seperti yang Pak Uda dah janjikan, Pak Uda akan buat live. Ya. Okey. Dan beginilah keadaan suasana kita dekat kawasan ni. Kita bagi petunjuk dekat korang. Kalau lapar boleh makan. Dan kita bermacam-macam juga hidangan minuman. Dan yang kita tak lupa juga, yang banyak menyumbangkan tenaga, itu Didi Dolce. Bukan Didi ini yang tunang. Kalau dia yang tunang merosot dunia. Ni Didi. Boleh.
Ini nama dia Didi Didi Dolce, bukan Didi Astila. Didi Samir dia takap je. Bella tengah busy. So saya tak nak mengganggu dia punya dia punya kesibukan, sebab kita harus hormati dengan dia punya kerja untuk adik dia. So kita bagi dia selesaikan dulu kerja-kerja dia, baru Pak Udah tunaikan apa yang Pak Udah janjikan kepada korang. Okay, sekarang ni diorang tengah research tau. Macam mana cara untuk masuk ke dalam. So macam mana cara nak masuk ke dalam. So sekarang diorang tengah research. Thank you Pak Udah. Sama-sama. Inilah dia daripada Aziz daripada Amerika, Faizal daripada Amerika, Aziz daripada Somalia, dan juga ada sahabat kita ni sama juga daripada Somalia. So mohon bersabar Okey, nampaknya family BVIP kita dah sampai. Kita ada ni tu penampakan kita dah sampai. Family daripada pihak ni. Okey. Terima kasih jaga. Hello. Okey. Sihat? Alhamdulillah. Akak. So kita punya tetamu VIP sekarang dengar cerita dah nak on the way. Tetamu VIP kita dah nak on the way. Oh, macam Jack yang nak nikah Jack, ramai orang cakap macam Jack yang nak nikah ni. Betul ke? Tengok nanti kita fish tak? Korang ramai orang tanya. Pergi pun beli semalam. Orang tanya, dia cakap macam Jack yang nak nikah ni. Tu kan dah cakap. Dia macam Jack. Tak, dia macam video nanti terkejut. Orang tanya nikah. Ataupun dia masuk ni, dia bagi turun yang dekat dalam tu, dia yang naik. Video tu memorable lah. Kita orang mesti benda tu mesti update surprise. Jadi saya rasa surprise susah cari. Like you guys is the most. Kita orang Yang pun boleh tak ada plan. Bukan cover pertama masa scene malam botol. tahu. Pasal siap-siap orang kan. Okay. Bella belum siap. Bella sekarang dia tengah busy, dia tengah sibuk. So korang mohon bersabar. Ya, Abang Aziz tadi sudah call Mama. Kata spot pun boleh bang. Kesian nak boleh berjalan. Ayah nak kasih pakai itu. Sorry kak, spot tengah sini. Minta kunci ni atas boleh tak? Aku kunci kejap mesti dah kau. Sila. Siapa yang dekat Oh, Didi Dolce mana? Mana Didi Dolce? Tidak tak. Kejap Abang Aziz cari Kejap. Sekejap kurang. Sorry. Kat tempat lah semua. Abang Aziz suruh beli setambah kasut untuk si Eden. Okay, jom. Korang sorry tahu korang. Kita tengah busy sekarang. So kita akan tunaikan seperti macam mana yang Pak Udah cakap. Dan kita tak juga ketinggalan dengan ahli geng-geng Tadika. Budak Tadika punya and the gang. Ini adalah Ini adalah orang kuat budak Tadika. Mana? Datuk Am dalam
kasih nama. Okay. Mal, boleh kontak Carlos suruh dia pergi beli kasut untuk Eden. Nah, Kak. Satu kak. Suruh beli kasut untuk Eden. Okey dia sebentar. Siapa? Pergi belikan dulu boleh? Aku Mal. Saya lupa kena bawa Eden tu. Bawa Eden. Korang. So, ini tetamu yang seterusnya. Tetamu yang seterusnya kita ada Lia. Dan tetamu seterusnya kita ada Licumi Sunrush. Aku dah boleh pakai dulang begini, dah boleh. Cantik. So hari ni first time. Hari ini Licumi Sunrush memakai keemasan. Dah boleh gini. Nak tengok Bella tengah bersiap. Takkanlah Pak Uda nak bagi tunjuk korang dia tengah bersiap. Ini geng kita punya resell wanita Jadi mohon bersabar untuk korang-korang, mohon bersabar. So sekarang ni pihak-pihak tetamu VVIP tengah berbincang-bincang. Inilah dia. Jack macam yang nak nikah hari ni. Okay? Seolah-olah Jack macam nak nikah hari ni. Dah bawa Okay. Yes, majlis bertunang. Hari ni kita ada majlis bertunang. Ni yang tak habis-habis ni. Kenapa? Diorang cakap Jack yang nak nikah ni. Diorang tak percaya Jack. Ini bukan macam MV tu. Tapi diorang tak percaya aku Jack. Diorang nampak aura tu. Pada sama kan? Ni pun sama. Ini pun ni. Aduh. Aku duk mati layan dorang Jack. Sabar, insya-Allah kita akan bagi penampakan seperti mana yang Pak Uda dah janjikan dekat kepada korang. Kita akan bagi penampakan kita punya VVIP. Ni pun VVIP juga. Ini YB. Ini mengucapkan selamat bertunang pada Didi Asila dan akan masuk ke perkahwinannya tak lama lagi. Kita harapkan Didi sentiasa bahagia. My best friend. So I agak sedih sikit lah. Kita apa-apa pun kita selalu bersama-sama. Yalah, sedih lah juga sebenarnya kan. Tapi saya percaya Didi ni orang yang baik. Walaupun kita tengok nanti, tak sabar nak tengok bakal pengantin kita lah, bakal pengantin. Betul. Dan jangan lupa satu lagi, ini adalah orang kuat Food Paradise. Satu lagi, saya sekarang ni tengah buat event dekat Melaka, di Harbour Street Melaka. Event saya sendiri bertarikh 7 sampai 11. Hari ni dan besok, hari ni ada Floor 88, besok ada KOI. So boleh datang dekat Harbour Street Market, Melaka. Bel Aksa pun ada kat sana juga. Semua ada kat sana. Ada banyak lagi. Okay, jangan lupa support event saya dan juga Didi. Thank you tim bahas semua.
Dan Semua orang balik. Aku mau tengok. dan kita ada Neil juga sebagai orang kuat kita. Ni apa? Aku So yang nak tengok bas tu, InsyaAllah Pak Uda tak akan pernah menghampakan korang semua. Wah, ini dia tetamu kita daripada Singapura dah mari. Aziz. Oi, Aziz. Bong dah ada dah. tu mana dia? Ada dekat belah sana. Kita ada ni. Tak apa. Tadi duduk je terus. Awal sampai tadi dalam 12. Lepas tu pergi makan dekat Fabi tadi. Dah tukar dah kasut dia kan? Jam berapa majlis nak mula? Kita akan start pada jam 2. Tapi kita masih lagi menanti kedatangan tetamu-tetamu kita yang akan nak datang. Mohon bersabar, mohon bersabar. Mohon bersabar. Kita akan bagi seperti yang mana Pak Uda dah janjikan dekat korang. Ya, sebentar lagi kita nak mula dah. Sebentar lagi kita nak mula dah untuk majlis ini. Jadi kepada semua sahabat-sahabat yang ada dekat sini, mohon bersabar, relax. Ya Allah, Izzah. Apa dia orang ni? Tadi tak nampak pun. Sabar, macam mana Pak Uda nak tunjuk tapi dia belum sampai. Dia belum sampai. Jadi mohon bersabar. Nanti dah sampai seperti yang Pak Uda cakap. Pak Uda ni jenis suka tunai janji. Pak Uda jenis suka tunai janji. Korang Black dan Cici. Waalaikumsalam. Thank you. Layan. Kita nak layan viewer dulu. Diorang nak tengok kita. Baca komen tengok. Terlepas banyak. Banyak. Memang laju Saya tu guys. Laju sangat. Kadang-kadang aku dah tak boleh baca. Mana sempat lah. Mana yang sempat je kita baca. Tak apa, kita layan je komen-komen semua. Tak apa. Duduk minum dulu. So Bella sekarang ni agak begitu busy. Kita tengah tunggu kedatangan tetamu VVIP kita. Waalaikumsalam yang bagi salam. Waalaikumsalam yang bagi salam. Itu dia. Tetamu terhormat kita dah sampai. How are you bro? Good. How are you? Ni yang sedang meraih masuk. Seperti yang Pak Uda dah janjikan dekat korang. Benar. Yang duduk siapa? Baca ke? Abang. Oh, abang. Dari mana? Dari luar negara. Dari mana? Luar negara. Negara Ni pun abang juga. Oh, abang juga. Tu pun abang juga. Luar negara juga. Ha. Tak ada muka saya ingat cair. Good. Okey, seperti yang Pak Uda katakan, Pak Uda akan tunaikan janji akan tunaikan janji. Jadi Pak Uda tak nak korang merungut dekat Pak Uda.
Pak Uda dah tunaikan janji Pak Uda untuk kepada semua. Betul. So kita terja Thank you Pak Uda, welcome. Pak Uda ni jenis suka terja tau. Memang betul lah korang punya tu. Siapa? Adalah dekat tu. Dekat tepi tu Jack. Oh, dia tengah duduk. Korang punya tekaan memang betul-betul tepat. Tekaan korang memang betul tepat. Kalau saya masuk dekat dalam memang lag. Rangkaian dekat dalam memang slow. Pak Uda dah tunaikan korang punya keinginan. Ini bahagian wanita wanita-wanita tercantik. Wanita-wanita yang belum ada pasangan. Seperti betul lah. Ada. Bini kau dah ada. Ada. Welcome. Jadi Pak Uda dah tunaikan dekat semua sahabat-sahabat Pak Uda yang ada dekat dalam ni. Jadi tak adalah hutang Pak Uda dekat korang, kan? Pak Uda tak ada hutang dekat korang Selesai hutang Pak Uda. Sama korang. Ada. Sama. Pak Uda akan live sampai handphone Pak Uda mati. Pak Uda dah cakap hari ni Pak Uda ada bawa kabel boleh sampai ke Sabah. Jadi tak risaulah. Bateri habis, Pak Uda tarik kabel Pak Uda yang sepanjang boleh sampai ke Sabah tu. Jadi tak nak ada yang majuk-majuk lagi Jangan ada yang majuk-majuk. Kabel Pak Uda boleh sampai ke Sabah kot. Jadi korang jangan majuk-majuk. Dan kita ada budak tadika yang tak pernah ketinggalan. Inilah dia budak tadika yang tak pernah ketinggalan. Okay, kita pusing sikit nak tengok dorang punya gelagat berdua ni. Sama. Pak Uda dah bagi vitamin yang secukupnya. Vitamin apa lagi korang nak? Pak Uda dah bagi vitamin So kita akan pusing.
untuk korang. Untuk korang. Welcome. Waalaikumsalam yang bagi salam. Welcome. Korang punya komen terlalu laju yang mana Pak Uda boleh baca, Pak Uda baca tau. So mana komen-komen yang Pak Uda tak dapat baca, Pak Uda minta maaf sangat-sangat. Okay. Waalaikumsalam, thank you. Pak Uda dah bagi vitamin secukup-cukupnya. So jangan tagih Pak Uda lagi vitamin tu dah cukup dah Pak Uda bagi. Harap korang semua puas hati dengan vitamin yang Pak Uda dah bagi. Sekejap. Sekejap. Pak Uda akan cari. Pak Uda terjar, Pak Uda terjar. So, kita akan ke sini pula. Sama-sama. Dia tengah buat tu, dia tengah buat. So, mohon bersabar. Okay. Ni ada Bella. Baik. Jack macam penyanyi Zapin kan. Yang kalau Jack macam penari Zapin. Penari Zapin. Ini nama yang kata Nama tu. atau boleh dari mereka kita cuba semua. Ada tak? Tapi itu ada bentuk yang macam Kepada yang tu pula, kita terjah yang kepada yang ni pula berdua ni. Pak Uda suka terjah. Thank you thank you. Thank you korang. Thank you korang. Semoga murah rezeki Thank you. Mana admin Pak Uda? Tolong admin bagi tahu majlis apa ni admin. Tolong admin bagi tahu admin. Welcome. Thank you korang. So sekarang ni Pak Uda tengah untuk yang lain pula. Okey. Mana Mak Uda? Okey. Korang tak nampak Mak Uda kan? Sekarang ni Pak Uda nak tunjuk Mak Uda pula. Ni lah Mak Uda. Okey, Mak Uda dah. Kita pergi pindah pula tempat seterusnya. Pak Uda
Dan bagi betul-betul kau dekat korang Harap Pak Uda tak ada hutang lagi dekat korang. Sama-sama. Asal Pak Uda lari sekejap, ada je yang orang nak selit. Pak Uda takkan berhenti untuk korang. Itu adalah orang Pak Uda tak boleh sedih. Welcome. Thank you korang. Tengok arah mana permintaan korang Pak Uda akan tunaikan. Mana arah? Weh arah. Sekejap. Arah mana? Oh, arah ada dekat sini. Tengok tu. Tengok tu. Pak Uda masih tak puas hati. Pak Uda tetap akan berada dekat sini juga. Okey, Pak Uda takkan end. Pak Uda akan tunaikan permintaan korang. Ya. Mas sudah ambil satu samping untuk aku dengan hotel. Samping. Ada lagi ke? Ada. Jap. Mana Akmal Aku dah tak biasa. Jap. Kena cari Akmal sebab Akmal yang tahu. Sani, tolong pergi tempat Akmal samping.